Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bersedialah sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, muhasabah diri dan akui kekurangan diri kita itu kapan, dan improvekan betul. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, masa berjalan pantas dan masa tak tunggu kita. Yang mana Imam Syafi'i radhiyallahu anhu apabila dia mengambil faedah daripada ahli-ahli sufi, duduk bersama ulama-ulama sufi, salah satu yang dia ambil faedah daripada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu tentang masa, yang mana menyebutkan bahawa daripada situlah keluar kata-kata beliau, iaitu al-waqtu kas-sayf, as-sa'atu kas-sayf, al-waqtu kas-sayf. Masa itu seperti pedang, illam taqta'hu qata'ak. Kalau sekiranya kamu tak gunakan dia untuk memotong sesuatu, maka masa itu akan memotong kamu, maknanya meninggalkan kamu. Dan juga sia-sia. Macam kita ada rumah, ada pisau, kita tak guna dia, maka kemungkinan dia boleh jadi benda yang hujah yang tidak baik pada kita, memudaratkan kita. Kerana itulah Imam Syafi'i dalam waktu harian dia penuh dengan zikir, penuh dengan tilawah, malamnya dibagi 3 bahagian dengan muzakarah ilmu, dengan tahajud kepada Allah, dengan zikir kepada Allah dan qiraatul Quran. Sangat dahsyat sehingga berakhir nyawanya dalam keadaan penuh muhasabah diri kita, musuh kita pandang Allah dengan yang sikit. Ketika bila kita meninggal, ketika tak ada siapa yang tolong kita kecuali ketika itu Allah Subhanahu wa taala melihat kepada bagaimana cara kita ambil kehidupan kita. Dan itu disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama tadin, sebagaimana kau ambil cara hidup kau, macam tu Allah akan balas cara hidup.